Baru-baru ni aku dapat satu video, ada seorang customer kita pakai setup ni guys, Shimano Stradic SW Size 4000 HG dan juga Rode Yamato Dark Poison. So dekat sini aku nak jual dekat korang, harga dia memang best dan korang boleh tengok sendiri action dia. Kejap lagi video dah aku payung. So dekat sini kita ada set combo jigging Shimano Stradic SW 4000 HG. Jadi kepada korang yang tengah cari setup jigging spinning yang bawah 400 gram, bawah 300 gram, setup ni memang sesuai dengan korang guys. Dekat sini kita ada Shimano Stradic, korang boleh tengok. Ni baru guys, bukan second hand. Ni baru. Ni Shimano Stradic SW paling latest model. Korang boleh tengok combination dengan Rode Yamato Dark Poison, memang sangat cantik guys. Dan setup ni memang sangat ringan. So guys, dalam setup ni kalau korang boleh tengok, kita ada mesin, rod dan juga tali. Rod yang aku bagi dekat korang ni Rode Yamato Dark Poison tahun 2026. Panjang dia 6 kaki 3, PE 13, jig weight dia 80 hingga 300 gram. Section rod ni one piece. Dan kalau korang beli Rode Yamato Dark Poison ni, korang berpeluang menang Daiwa Seaboard G300JL bernilai harga RM3,200 guys. Jadi untuk setup ni, korang nak tengok action dia, sekarang aku payung guys. So hari ni set jig aku pakai Yamato Dark Poison 6 kaki 3 PE 13 dengan Shimano Stradic SW XG 4000 dengan jig kita Pirate Strike Bombshell ni 60 gram. Tak nak pula dia tu. Mantap Sean. Biar je Sean guys. Rakam. Yamato Dark Poison. Oh. Tukar jig asal baru dia nak makan Itulah bombshell lah Oh. Aduh. Ni dia. Bombshell lah dia nak. Oh. Sebentar nekan Cakap kan dia jangan nekan-nekan sangat. Jangan nekan-nekan sangat. Hidup ni kena santai. Jangan nekan-nekan sangat. Okey. Airbag lah. Macam airbag. Bila nak naik dia ni? Dah. Cukup. Apa ni? Sagai ya Oh, alhamdulillah. Oh. Sagai dagu Terima kasih. Okay guys. Sagai dagu. Mantap. Dia nak bombshell lah Okay right. Okay guys ni sagai dengan bombshell. Tu action rod yang korang tengok tadi tu, dapat ikan sagai dagu tu guys. Pakai setup ni guys. Kalau korang nak action yang mantap macam dalam video tu, korang boleh pakai setup ni. Dan dalam setup ni pun korang akan dapat sekali dengan tali guys. Tali Yamato size 30 LB kita akan bagi 200 meter guys. 200 meter dah full dah untuk size 4000 HG. Jadi setup ni harga dia 14 saja guys. 14 tu net. Harga dah last dah guys, 1400. Jadi kalau korang berminat nak beli, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Tackle Klang Selangor. Kita pun boleh post satu Malaysia. Berminat korang DM je. Action Rode Yamato Dark Poison 5 kali lebih efektif sebab korang punya jig boleh berenang dengan lebih natural kalau rod lembut. Bahagian depan rod ni 70% lembut, bahagian belakang 30% keras. Jadi rod ni sesuai untuk main jigging dan main bottom.